E-item versus Baby L. Okey, pertama. Ni hari-hari guys, kalau tengok dekat repost dia semua Baby L. Aku rasa lebih besar pada engkau lah Aslah kalau kau angkat. El Bambang Nara. Mek kau macam ni Vira boleh pegang hari ni. Ha? Hi guys, welcome back to YouTube channel Habis dah ni orang susah kali. Saya tahu saya takkan kena reject. Hai guys, so korang bersama saya ni Magani kat sini. Jadi apa konten kita hari ni guys? So konten kita hari ni macam korang tengok, kita orang baru saja sampai KL daripada Terengganu. Kita orang bertolak dari Terengganu dari pukul 10 pagi sampailah pukul 2 tengah hari macam tu lah kan. So lepas 2 tengah hari tu kita orang balik rumah Kak Bella dengan Alif kejap, packing barang baru, and then baru gerak pula ke Bangsa untuk kita shoot baju Talia macam korang tahu kan. So nampak Elara pun ikut kita sekali. So baby, konten apa baby nak buat? Hari ni kita bersama E-item guys. Jadi best lah konten kita pada hari ni, InsyaAllah. Ni konten kita bertajuk E-item versus Baby L. Aku tak sabar nak tengok macam mana E-item handle Baby L. Kalau diorang tak busy lah. Kalau diorang busy, kita sambung masa diorang tak busy. Okay? Okay. So kalau nak buat reaction tu, dia orang dah pernah jumpa, tapi tak selalu, baru beberapa kali saja. So kita boleh tengok juga dalam reaction. Mungkin ada yang tak pernah jumpa kot kan baby kan? Ya betul. Ni first time lah saya nak bawa Baby L jumpa E-item, nak kenalkan diorang semua bahawasanya ni anak daddy. Alright, anak jadi kita tengah tidur. kita dah nak sampai guys. Mana Farki? Wah, tu baby dia, tu baby ada. Ya, ada orang. Tak tutup yang ada. Ya, sini besar-besar semua guys, bangsa. Dia lawan Memang tak relate tu. gila, besar-besar gila. Memang tak insecure langsung kalau duduk kawasan ni. Sebab rumah kau pun besar, rumah aku besar macam tu pun tak. So kita orang dah sampai. Memang besar gila Airbnb dia. Itulah tempat kita nak stay. Mana baby zoom? Wow. Di situlah ia. Diorang dah ni lah. Tak ngerti kenapa pula jadi gini. Saya dah tunjuk. Okay, so jomlah kita masuk. Alright, jadi kita jumpa kat dalam lah. Apa konten kita nak buat hari ni. Sorry, rambut saya baru siap basuh tadi. Ambil lah. Okey, pertama. Ni hari-hari guys, kalau tengok dekat repost dia semua Baby L. Ui, jenak. Sebab dia tahu aku rasa meripuh kat mabas saya meh. Betul dah aku dukung dia. Betul. Kita dah mendukung lah kan apa meh. Pakai jap yang. Apa kekok mulut ni? Sekejap lagi lah. Cepat. Wah. Style tu. Lagi aku nak post hotel situ. Cukup lah hotel. Alright, jadi kita masuk dalam ni tengok rekod. Can you say Nana? No. Can you say Mama? Dekat ya. Biar tak say. Sayang Mami. Hi. Can you say Mama? Mama. Rindulah anak Mami ni berapa hari tak jumpa? 3 bulan ada? Uish. 3 bulan tak jumpa. 2 hari tak apa. 2 bulan. Mak, pegang jap. Afidah. Jom. Hai In. Mana bilik kita orang? Weh, tingginya. Ya Allah.
Mana kak? Atas ke? Nah, tak jumpa lagi. Apa? Gila, patut je. Bilik kita orang. Wali Irfan. Bilik orang paling biar dah keluar kan? Biar ya. Pula. Sanggup tengah tidur tu. Tengah tidur tau. Aku buat konten kali ni. Sa. Okey, Sa. Lihat tak? Dia ni ada cari orang tak jumpa rumah ni. Wow. Bismillah. Bilik lagi. Boleh bagi ni semen je. Mana? Ada lagi ya? Malam ni malam ni. Ya, bagi. Oh. Hai. Awak ni. Mana mami dia? Tu tinggal ni Afira ni. Ya. Ya. Awak tengok dia. Siapa di situ? Ni first time kamu jumpa je. Tak tau. Juga ni. Ya. Aku tengok muka kamu ripuh. Kamu punya ripuh ke mau baby L? Oh ni. Pernah jumpa? Ha? Pernah jumpa? Ya pernah jumpa ya. Kenapa? Ya. Tengok bilik ni dah. Tengok depan kita ni aku pun 2 kali 5 kok. Hari ni bilik kat atas. Ya. Sabar. Jom kita jumpa kawan-kawan yang lain guys. Tengok macam ni, sini. Ui, sama pesan dengan Pak Can you say mama? Mama. Can you say dada? Dada. Mami geram dah lah. Ya Allah, 2 hari macam 2 bulan ke tak? Mami tak jumpa lagi ni. Hai. Buat konten kah? berat ya. Oh, buat dia. Ya Allah. Ya. Album. Malam ni album tidur dengan Pak boleh? Tidur dengan Pak boleh Pak, tidur lah. Mak bapaknya Ahmad ada malam ni. Adik album. Sama pesan Pak Sama lah kalau kau angkat pun sama dengan kau Aslah. Kau pun sama lah. Jangan dengan Aslah, kau boleh gendong. Aku rasa lebih besar pada kau lah Aslah kalau kau angkat. Dia boleh nangis. Dia tengok muka mu lagi. Samanya dia. Jom. Ui, dia bagi fake hook. Nak pergi. Aku nak sikit. Saya ngantuk. Harap-harap dia faham. Mau tolak takut terasa. Pandai belum cakap dah faham lah. Bawa gosok je. Dah habis dah ke ni shirt? Saya dah. Settle semua dah ke? Oh, for today esok pula. Oh, jadi kita boleh main UFC lah. Sofi mana Sofi? Mau lawan Alipel. Alif malam ni kali dia kan? oyok tu. Ya, jangan mengadu. Dia oyok. Gam nak angkum. Dulu kau main panggil Alipel nanti. Tapi tu lah. Dia tak ada is. Ada jawapannya album. Kan Semua tentang hati coba pikir kembali Dan kita mau duduk cari karena alasan tak baik.
bagi aku. Dia yang tak cinta. Bukanlah perfume aku lah tu. Ha. Weh mak, mana ni? Wah. No. Mana orang lain mak? Datang. Dah atas. Dia payah nak nangis. Kalau dia nangis lapar lah. Oh ya. Dia tak takut orang. Tak. Ni kalau dicuri ni satu karet ni. Jangan go. Kalau dicuri. Kalau dicuri. Sorok kat rumah ni tak jumpa dia. Ni kalau dicuri diam macam mana ni? Ni memang. Ha ni siap nak pakai baju suka ni. Nak kena bantai ni. Magi ya. Mana bawah atas? Bawah. Lara tidur dengan aku malam ni. Boleh meh. Tapi menyacari aku pula dengan malam. Bapak aku nak tidur dengan aku. Arifah bukan kau. Ingat aku tadi. Mana bini aku? Afirah, saya kena menyelesaikan masalah dengkil. Masalah dengkil sama cyber. Mana botol aku? Thank you. Tapi macam kena lah guys, dua ni. Tu. Cuba. Mama, papa, try. Kau gigit boleh ke? Mana kepala yang jatuh? Ada satu ke? Aku buat prank lah tu. Betul. Dah apa? Kat video kamu tengok? Dah bilik Dah bilik? Prank lah, aku buat konten. Macam teddy bear lah dia. Macam teddy bear. Macam sini. Nyatik lah. Kan? Apalah, jom. El Bambang, Inara sedih Inara. Nampak kan siapa? Inara. Macam exercise. Ni boleh post ke ni? Boleh, post lah. Boleh. Tak ready lagi. Rindu kau ni. Pandang Kau ingat tak ni? Inara ingat tak Inara? Ingat tak ni? Inara. Mana yang benjer tu dah pandai buat prank lah sekarang ni. Dah pandai jadi content creator je. Awal sangat jadi content creator awak ni. Pandai dah cari duit, kecil-kecil dah cari duit Jahat papa awak awal-awal dah bagi buat duit dah. Dia job dia banyak pada aku, salah ya. Job pampers pula ni. Ada job pampers masuk tak? Ni. Ada job pampers masuk tu. Okey. Sorry minta maaf. Ya. Minta maaf. Ya. Aduh. Mek kau macam ni Fira boleh bergaris hari ni? Macam ni boleh bergaris hari ni Tak ni dia memang apa orang kata baby fever kan? Baby fever? Yeah. Demam baby? Yes. Saya faham perasaan tu dulu. Demam baby tu macam mana? Dia suka budak, suka baby. Dia nak Suka bau, suka ni, semua suka. Pasal baby. Wallpaper dia pun gambar baby sebelum ni. Ya. Sekarang kamu Syahami? Sorry. Gambar baby ni tak tahu. Wallpaper ni nampak gambar baby. Saya pun pernah mengalami perasaan tu dulu. Sekarang ni macam dah sembuh dah fever baby daripada anak. Lepas tu terus jadi sadar. Dapat baby ni. Okey je dia dengan semua. Itulah, alhamdulillah lah. Ya, minum lah ni. Angkat tisu ni kau. Apa yang aktif sangat ni? Kenyai lah kau. Brown rice and strawberry. Habis. Ayam. Apa yang aktif sangat ni? Kenyai kau. Nak kat apa bulan ni? Oh, dia tengok kamera Boleh makan lah. tak? Makan banyak. Angkat masak ke?
Kita tak nak macam manis. Dia tengok kamera ni. Dia tak kasi makan. Dia tak kasi minum. Oh, dah John Debe. Duduk situ dah tu. Cepat. Bio pasrah ha. Inara sekali pilih nak partnership dengan siapa besar cepat dah. Dah takut aku tu. Inara. Nak nasi ke apa? Besar nanti nasi ke apa? Okey kalau dia wah makan kabel lah. Tak serius. Tak kalau dia sip kau nama Ilami. Okey, tengok. Ilanda. Aku pegang meja dia tak boleh pergi kat sana. Mana bercakap? Nampak? Sini. Aku pegang meja. Kenapa sini? Bagi dia menegak je. Banyak lah. Okey, cuba ya. Elsha. Oh, El yang Syami. Elda sebab lagi. Iya, benda tu macam nama jalan ni. Tengok. Kau tengok dekat macam tu nampak ke? Kostum macam ni. Okey. Aduh, pergi bumping pula apa. Tengok dia pergi kat siapa. Jap. Sini. Dah. Sila dia. Okey. Depression dah. Terus depression. Anxiety dah. Dia bukan dengan anti-fair lagi, anxiety je. Kena anti-fire tadi pegang. Ya. Jalan lagi kat siapa? Cepat. Baby. Dia tengok bapak dia. Ada. Cepat. Nara, pilih mana satu. Okey. Wah, dia mana Aci dah masuk. Okey. Letak tapi mendadak kita orang datang. Okey. Nampak kakak. Antara kita orang berempat. Siapa? Guna tahu YouTube mana boleh. Cocomelon. Mina turun zaman sekarang. Mina turun zaman sekarang. Masalah dia tak pernah selamat langsung ni. Selamat ni. Mina turun zaman sekarang. Oh, ganja. Bata bertemu. Dia sambung juga. Separuh saja kita loyal sama-sama. Kecil-kecil ajar tak payah. Come sayang. Move forward. Come. Belajar. Move forward sayang. Yes, sayang. Kau dah berhenti kau komen. Kita sekian satu baik. Budak play. Bangun Nara. Ibu batuk cak anak dan ibu pergi. Ikan gege kotak. Nara sini dah. Cocomelon. Nara. Dia bagi lidah dekat aku. Bukan Tapi tak apa-apa. Sorry. Bye-bye. Sorry. Pilih T20 je pandai.
A few moments later. Kalau kita je lah biasa lah. Kalau dia pendek Wah, ya Allah. Jangan nangis ah. Sejuk ke? Benda lah. Turun lah. Amin lah Amin. Lawan. Kau dapat menjumpa dah. Kejap ni. Inara. Ni pelampung ni. Ni. Cara pelakon Inara. Nah. Lepas ni kita kena belajar berdikari. Cuba. Kalau umur 6 bulan, 4 bulan aku lepas lah. Ni 7 bulan lah. Lepas Dia nak kasih sayang. Kasih sayang ayah pula yang tak ada kasih sayang macam mana? Siai Nara Jangan ni. Jangan. Abdu kau tadi. Terapung kau dia. Kami dek long, kau bukan budak. Ya tadi jatuh belakang. Dah lari mana? Dia lah. Dah lah, pandai bila. Inara sikit ke? Habis sekarang ni. Habis di sini lah. Sekarang ni Uncle akan lepas. Kami di situ. Dalam. Sana? Ni tak. Cuba. Ni level-level Anik belah ni. Kalau level-level kita. Level-level Anik. Lokman pakai pelampung. Tu sana. Sami. Lokman pakai berapa? Lokman tak cuba berenang. Dalam tak weh. Dalam tu. Nak naik unicorn ke adik? Nak doa. Unicorn ke? Ya tu. Suka. Aku adik tangan keluar. Tak, cuba ni. Diri straight. Ni pakai Inara. Weh! Ni pakai Inara je ni. Pakai Nara. Jadi Inara je. Kesian. Meh. Sama ni man. Comel gila. Tak, dia tak main. Itulah Meh. Kesian dia ya. Kamu tak mandi. Kesian baby L. Ayah Konten lebih tinggi tak? ayah kita. Lebih tinggi tak? Kita lepas ya, kita tengok macam mana. Try lah. Iya. Dah takut masuk air dalam apa ni? Tidur masuk air. Letak di atas ni, Daddy. Tumpah. Okey. Kencing ketak aku. Okey, Uncle akan ajar Oh, cara eh. untuk tahan nafas. Tahan nafas. 1, 2, 3. Aku dah boleh kencing. Tahan nafas. Itu tahan nafas. Ikut Uncle Syami tu. Duduk. Tahan nafas macam tu, okey? Now, turn Inara pula. 1, 2, 3. So sekarang dan hati Syami angkat ketiak. Dan hati Syami angkat ketiak. Aku suka tanya macam tu. Ya, jangan peluk aku. Kesian baby L ya. Ayah nak bawa ayah pula cetek. Saya tempat dalam. Boleh sini aku bawa tempat dalam. Muka tegang. Itu nak orang bapak kau. Bapak kau tu tempat. Tak ada penat. Bapak kau. Lama tak mandi. Kau tak ada Aku tak boleh dah. Jom Kau tidak bawa sini, orang sini buat lampu. Jangan tarik. Angkat Oman je. Ya Allah. Ya Allah. Kau naik. Ya, letak di atas ni ikan lu. Takut balik. Tak lah. Tak stable. Aku yang benar. Oh, level Syami kat situ, faham? Terbalik bukan aku. Mana Daddy dia ni? Rumahnya ni Netflix tak? Dia tak banyak angin ke baby? Jatuh lah. Apa tu? Kena tu.
Lepas tu sekejap lagi kan ada orang pedajal bapak dia. Ha. Kenapa bunuh dia seorang? Tapi elok aku nak tu. Seorang kena jaga belakang ni. Aku risau anak tu tak risau kau. Tak risau ke? Bapak dia ni. Bapak dia lagi risau ni. Okay, macam ni. Bawa. Ada sini. Aku risau-risau terbalik tu. Look. Hey Lara. Kanan je. Yang tu belajar berenang. Sebab kau sama uncle ni. Dah naik ni kau nak. Tolong tolak balik. Tolong tolak balik. Elok.